boleh dikatakan tiap hari lah kita ada salah faham ni kan. So macam mana kita nak adapt benda ni, dia perkara biasa dan kita selesaikan dengan cara baik lah. Sebab kadang-kadang ni salah faham boleh jadi besar juga kan, boleh jadi konflik yang besar dan boleh jadi pergaduhan, boleh jadi kan. Tu salah faham daripada benda sekecil-kecil, benda yang remeh. Benda remeh pun boleh jadi salah faham. Benda kecil-kecil ni pun boleh jadi salah faham. Benda yang kita tersalah hantar yang kita tak sengaja pun orang fikir kau sengaja kan. Kan, itulah salah faham, akibat salah faham. Okey, selamat datang semua. So, saya start cerita saya pada hari ni berkenaan dengan pemburu dan juga si helang ni. Okey, satu hari ni pemburu ni dia masuklah ke hutan, dia nak memburu dan dia punya si helang pun ikut sekali. Pemburu ni ialah tuan kepada si helang ni. Dan si helang ni memang pandai tau, dia bijak untuk cari sasaran sebab dia tahu tuan dia suka memburu dan dia memang kalau dia jumpa target yang pemburu yang tuan dia nak buru ni kan, dia memang boleh bagi signal. Boleh pula macam tu, macam bluetooth pula kan. So